Kenapa diorang call aku ni? Weh, Aisyah, jom main. Tak nak pacar. Tak boleh lah. Aku ni kena buat kerja sekolah. Tak lama lah aku ada ke sekolah. Aku malah nak main dia. Tipu punya adik-adik ke sekolah. Orang kata ada lah. Tipu punya. Ada lah kerja sekolah nak. Bagi tahu mana kerja sekolah dia. Tunjuk foto. Alamak, nak foto pula. Dah pandai cetek dah budak ni. Mana aku nak dapat ni buku? Apalah aku mesej kawan aku bagi buku dia. Yang tak siap. Sekarang tak adalah banyak tuduh-tuduh. Lepas tu aku tayang main game. Malas nak main game orang. Orang bisai. Bila kau nak bagi gambarnya? Sabarlah. Bagi tahu dia kau tak nak main. Kau malas nak main sebab kau nak tidur. Nak, budak ni dah tahu. Bila masa? Betul kan? Memang betul. Tapi aku malas nak beritahu betul-betulnya. Kalau aku bagi tahu betul-betul pun Karan cakap kau ni suka tidur je. Kau tak ada kerja lain ke? Tapi hidup aku, suka-suka aku kan. Tidur ke, nak apa ke, suka-suka aku dah. Bukan hidup kau.